Ada orang kata, Ustaz cerita tentang akhirat ya, nanti dunia ni mundur, dia kata. Allah kata orang yang ingat Allah dalam urusan dunia dia berjaya. Tetapi kita menyanggahi akan kalam Tuhan. Orang yang ingat mati dia tak berani menipu. Orang yang ingat mati dia tak berani buat benda haram. Tuan-tuan, saya bagi contoh yang paling mudah. Malam ni katalah kita jatuh. Isteri kita pun bawa pergi hospital. Lalu doktor pun bagi tahu tak lama tu kita sedar. Lalu doktor bagi tahu kita, Tuan Haji rupanya kena kanser tahap akhir. Tuan Haji mengikut ilmu kedoktoran, Tuan Haji ada masa untuk hidup 4 bulan aja. Dalam masa 4 bulan tu, tuan-tuan, kita nak buat dosa tak agak-agak. Kita akan pergi masjid, kita bersedekah, kita pergi umrah, kita menangis. Sebab apa? Kita cakap aku ada 4 bulan lagi. Rupanya betul lah, orang yang ingat mati dia akan berjaya kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang bagi tahu orang yang ingat mati apabila dia meninggalkan dosa dan berbuat kebaikan, dengan jalan dia mengingati kematian itu, hidupnya berkat. Yang cakap ni Allah. Walau annal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Apa kata Allah? Jikalau orang satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, kata Allah, kami bukakan ke atas mereka itu pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Dan ini janji Tuhan. Tapi kadang-kala apa Quran cakap, kita menolak secara tidak kita sedar.